Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan ramai daripada hamba dia bebas daripada neraka melainkan hari Arafah. Dan banyak-banyak hari yang ada dalam dunia ni, Allah pilih hari Arafah untuk jadi hari Allah mengisytiharkan sekian banyak hamba dia yang berdosa, tapi Allah lepas dia daripada neraka. Dan pada hari wukuf di Arafah itu, wa innahu layadnu, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala turun mendekati jamaah hujjaj yang ada di padang Arafah itu. Summa yubahi bihimul malaikah, di depan malaikat Allah yang ramai-ramai ini, Allah bangga kepada orang yang mai buat haji ni di depan malaikat dia. Fayaqul, dan Tuhan kata, ma arada haula, Tuhan kata depan ni semua ni hujjaj, ni jemaah haji ada ramai-ramai ni, apa depa mau, depa minta aku bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, istimewanya orang yang terpilih untuk menjadi duyufur rahmah, untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala.